Kita mulakan program ni dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallazina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla tahafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Apa khabar bos-bos semua? Okay, selamat datang ke program kita hari ini. Halakah Harian bersama Syafiq Adam. Okay. Harian ni adalah program praktikal. Jadi sahabat-sahabat buat, sahabat-sahabat yang akan dapat. Kalau mendengar atau mendengar saya je, tak ada apa-apalah. Saya yang akan dapat. Jadi halakah ni, bagaimana halakah ni tujuan dia? Pertama, tujuan halakah ni pertama nak dekatkan diri dengan Al-Quran. Kedua dia kita nak keluarkan makna bacaan yang kita dah belajar dalam aplikasi Al-Quran. Yang ketiga dia, kita nak jadi testimoni, kita nak jadi contoh pada orang sekitar kita. Ada satu teknologi yang memudahkan kita untuk faham makna Al-Quran dengan sangat mudah dan sangat cepat. Jom saya tunjukkan cara buat halakah. Sangat-sangat senang dan dan tak ambil masa yang lama. Jadi kita pilih beberapa surah yang surah-surah lazim. Silap. Kita pilih surah-surah lazim yang kita sering baca. Okay, saya ambil yang paling mudah lah. Surah Al-Kawthar. Mana Kawthar? Kan? Surah ni dipanggil surah 10 betul. Kenapa 10? Kena Google. Jadi banyaklah yang tersirat dia 10. Cuma dia cara nak buat halakah ni, kita pertama baca kalimah thayyibah, kemudian kita baca auzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita baca ayat demi ayat dan kita maknakan perkataan demi perkataan. Okey, jadi saya mulakan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Inna sesungguhnya a'tainaka kami telah memberikan kamu. Kami telah memberimu. Al-Kausar nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli maka solatlah li rabbika kepada Rabbmu, untuk Rabbmu, wanhar dan sembelihlah, innaha inna syani'akal huwa abtar. Inna sesungguhnya syani'aka mereka yang membenci kamu, orang yang membenci kamu, huwa dialah, abtar yang terputus. Sadaqallahul azim. Jadi begitulah sahaja buat alakah. Sangat-sangat mudahan. Sebab kita surah-surah yang lazim ni kita dah faham, dah baca, dah hafal. Tetapi bila sebut perkataan-perkataan tertentu kita tak tahu. Jadi misteri kan. Jadi Think Quran ni menyelesaikan masalah kita tak faham makna. Satu proses, satu pembelajaran harfiah. Jadi Ustaz Mahdi boleh bacakan halakah sikit yang paling mudah. Surah An-Nas ke, Tiga Kul ke. Boleh baca.
Boleh Ustaz Mahdi, kalau tak boleh tulis di ruangan chat. Sebab program ni memang program untuk kita praktikal je. Kita pun, saya pun bukan ustaz. Jadi saya takkan tegur bacaan saja. Dan kalau orang kata, kalau tak tegur bacaan, macam mana bacaan nak betul? Dia yang menarik dia bila halakah ni, kita cuma nak mengeluarkan makna saja. Dan bila kita buat hari-hari, bila kita buat hari-hari, kita baca hari-hari, nanti kita akan sedar sendiri dah. Oh, rupanya kita punya tajwid makrasnya salah. Jadi kita berjumpa lah ustaz dan ustazah untuk membetulkan tajwid dan makras kita. Tapi untuk program halakah ni, kita cuma nak memaknakan surah-surah yang dah kita baca. Belum ready lagi, Masya Allah. Okey, jadi selain daripada tu kita boleh hafal lah. Mungkin ada surah-surah yang kita nak hafal tu, kita tak ingat. Tapi bila kita tahu ayat yang depan tu, kita boleh sambung lah. Kan kita ada satu, dua, tiga ayat. Kita tahu ayat yang depan tu, kita boleh sambung. Seterus ayat seterusnya. Jadi bila kita faham makna ni, memang sangat mudah lah untuk menghafal. Okay, jadi saya akan bacakan surah Al-A'la. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihi, sucikanlah olehmu. Isma, nama. Rabbika, Rabbmu. A'la, yang maha tinggi. Allazi khalaqa fasawwa. Allazi, yang khalaqa, dia telah menciptakan. Fasawwa, lalu dia telah membentuknya. Wallazi qaddara fahada. Wallazi, dan yang qaddara, dia telah menetapkan. Fahada, lalu dia telah memberi petunjuk. Wallazi ahraja mar'a. Wallazi, dan yang ahraja, dia telah mengeluarkan. Mar'a, padang. Faja'alahu rusa'an ahwa. Faja'alahu, maka dia telah menjadikannya. Rusa'an, kering. Ahwa, hitam, kehitaman. Sanu'ri'uka fala tansa. Sanu'ri'uka, akan kami bacakan kepadamu. Fala, maka tidak tansa, kamu lupa. Illa masya Allah. Innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Illa, kecuali ma, apa yang sya'a, dia telah kendaki. Allah. Innahu, sesungguhnya dia. Ya'lamu, dia mengetahui. Jahra, yang jelas. Wa ma, dan apa yang yakhfa, yang tersembunyi. Wa nuyassiruka liyusra. Wa nuyassiruka, dan kami memudahkan kamu. Liyusra, terhadap kemudahan. Fadzakir in nafa'ati zikra. Fadzakir, maka berilah peringatan. In, jika nafa'ati, ia telah bermanfaat. Zikra, peringatan. Saya zakaru mayyasha. Saya zakaru, dia akan mendapat peringatan. Man, siapa yang? Yahsha, dia takut. Sekejap, pause. Wayatajannabuhal ashqa. Wayatajannabuha, dan dia menjauhinya. Ashqa, orang-orang yang celaka. Allazi yaslan naral kubra. Allazi, yang yasla, dia masuk nara, api, kubra, besar. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Summa, kemudian, la, tidak, yamutu, dia mati, fiha, di dalamnya. Wala, dan tidak, yahya, dia hidup. Qad aflaha man tazakka. Qad, sungguh, aflaha, dia telah beruntung. Man, siapa yang tazakka, dia telah menyucikan diri. Wa zakara asma rabbihi fasalla. Wa zakara, dan dia akan mengingati. Dia akan mengingati, dan dia telah mengingati. Asma, nama. Rabbihi, Rabbnya. Fasalla, lalu dia telah solat. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Bal, bahkan, tu'siruna, kamu semua lebih mengutamakan hayat kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu, dan akhirat, khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Inna hazal lafi suhufil ula. Inna, sesungguhnya, haza, ini, lafi, benar-benar dalam, suhufi, lembaran, ula, yang pertama.
Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi lembaran Ibrahim wa Musa dan Musa. Sadaqallahu azim. Jadi begitulah cara buat halakah. Sangat-sangat mudah. Jadi macam mana? Senang ke senang? Boleh sahabat-sahabat bagi tahu. Tulis ni, tulis dengan komen bagi tahu. Bos Mahdi kita ada. Bos Mahdi, okey. Program ni direkodkan. Program ni direkodkan. Boleh pergi kat channel saya lah untuk subscribe sekali. Jap. Channel. Okay, jumpa channel. Jadi jangan lupa tolong subscribe channel saya sekali. Okay, boleh ada apa-apa nak cakap sikit? Ni, Ustaz Mahdi? Tak ada. Tak ada, dia simple je. Sebab apa? Macam mana saya boleh hafal, boleh faham makna ni? Sebenarnya, kita belajar saja. Dengan teknologi Think Quran ni, kita boleh mengingat tanpa menghafal. Jadi contohnya, saya ambil nombor apa? Nombor ni lah. Nombor 13 ni. Tekan saja nombor 13 ni. Dia pergi ke nombor 13. Jom. Al-Kubra. Yang pertama ayat dia, dia suruh ingat. Al-Kubra, yang besar. Siap ada cara sebutan yang betul sekali. Al-Kubra. Kemudian, kita maknakan perkataan-perkataan dalam ayat-ayat yang diberikan. Fokus pada warna hijau je, Al-Lazi. Pilih jawapan yang mana satu. Al-Lazi, yang ada 5 jawapan ni. Alladhi. Yasla, dia masuk. Yasla. Nara, api. An-nara. Kubra, yang besar. Al-Kubra. Summa, kemudian. Thumma. La, tidak. La. Yamutu, dia mati. Yamutu. Fiha, di dalamnya. Fiha. Wala, dan tidak. Wala. Yahya, dia hidup. Yahya. Jadi saya selesailah semua perkataan ni. Dan kemudian kita pergi ke stage seterusnya. Kita jawab kuis. Dia bagi perkataannya random. Kita pilih 4 jawapan ni. Yahya, dia hidup. Yahya. Fiha, di dalamnya. Fiha. Dengar audio, tekan warna oranye ni. Al-Kubra. Al-Kubra, yang besar. Kemudian, summa. Thumma. Wala, Wala. dan tidak. Tidaklah. La. An-nara. An-nara, api. Jadi sahabat, macam tu je. Kita ulang sampai kita berjaya lah. Apa jadi kalau kita tak berjaya? Jom kita tengok. Okay, contoh tengok pada ni ada 3 love ni. Qad ni jawapan dia sungguh. Tapi saya jawab dia telah menyucikan diri. Salah lah, keluar warna merah. Jawapan sebenar sungguh. Tadi 3 ni dah jadi 2. Aflaha, dia telah beruntung. Saya jawab siap penyang. Dah jadi 1 dah. Jawapannya dia telah beruntung lah. Man, siap penyang. Saya jawab dengan tangan. Jadi kosong. Apa jadi kalau kosong? Kita dah kehabisan nyawa. Jadi tak dapat nak teruskan. Tapi lebih baik buat salah daripada tak buat langsung. Jadi bila tak lepas daripada lesson yang kita salah tu, kita akan ulang sampai kita dapat, sampailah kita habis. Jadi pengulangan ni sebenarnya memaksa kita mengingat tanpa menghafal. Jadi itulah sedikit sebanyak halakah pada petang ini. Jadi insyaAllah lah semoga dapat sesuatu. Jadi itu saja program kita.
Mohon ampun, mohon salaf yang baik, salaf. Mohon ampun, mohon maaf. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah itu daripada saya. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Belajar sesuatu hari ini, esok perkataan apa pula? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.